Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Ihsan bin Muhammad Ibrahim, memegang nombor matrikulasi 880-220-03-5669-001. Saya merupakan pelajar sarjana muda pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan kepejuan di OUM Shah Alam bagi semester Mei 2026. Nama aktiviti yang saya jalankan kali ini adalah program kelestarian dan pembersihan kawasan Surau An-Nur bertarikh 11 Julai 2026 bersamaan pada hari Sabtu jam 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Surau An-Nur, Lestari Perdana 8, Seri Kembangan, Selangor. Sasaran penerimaan manfaat ini adalah kepada jemaah karya Surau An-Nur, penduduk sekitar Taman Lestari Perdana 8 dan juga pengunjung yang singgah bersolat. Melalui tinjauan, terdapat 3 kelemahan penyelenggaraan yang menjejaskan ibadah jemaah. Kapet yang berdebu tebal berisiko mencetuskan asma, terutamanya kepada jemaah warga emas dan kanak-kanak. Selain itu, rak Al-Quran didapati tidak terurus yang mencerminkan kekurangan adab. Akhir sekali, pembentukan lumut hijau di saliran wuduk luaran mendatangkan risiko keselamatan tergelincir. Saya telah menubuhkan jawatan kuasa kecil bersama ahli keluarga terdekat bagi melancarkan pergerakan. Saya, Muhammad Amirul Ihsan, bertindak sebagai pengurus projek serta AJK Media, dokumentasi dan analisis. Tugas saya merangkumi merangka strategi keseluruhan, memohon kebenaran daripada AJK Sorang, merakam dokumentasi gambar sebelum dan selepas, dan menggalaskan tanggungjawab fizikal membersihkan kawasan wuduk yang berlumut di luar surau. Menang binti Yusof, ahli keluarga, berperanan sebagai AJK Operasi dan Logistik. Beliau bertanggungjawab memastikan kelengkapan mencukupi dan memfokuskan tindakan pada penyusunan naskah Al-Quran di rak agar kembali rapi. Nasuha binti Zakaria berperanan sebagai AJK Operasi dan Logistik. Beliau turut membantu menyediakan kelengkapan serta mengambil tanggungjawab utama memvacuum kapet di ruang solat utama. 5 objektif utama berdasarkan taksonomi domain efektif Kratwo. Yang pertama, menerima, membuka mata diri sendiri dan masyarakat agar peka bahawa kotoran debu Al-Quran berselerak dan lumut di tempat wuduk adalah isu kemena yang menuntut tanggungjawab bersama. Objektif kedua, memberi maklum balas, mendorong tindakan fizikal di mana ahli kumpulan sanggup mengorbankan waktu rehat demi menghidupkan mesin vacuum, menyusun rak dan menyental lumut secara sukarela. Menilai, menanamkan rasa cinta, adab dan penghargaan yang mendalam terhadap rumah Allah kerana menyedari betapa bernilainya sebuah ruang ibadah yang mendamaikan. Pengorganisasian, melatih kemahiran menyusun strategi bagi menyelaraskan dan menyeimbangkan tugasan antara bahagian dalam, karpet dan Al-Quran serta bahagian luar, tempat wuduk secara efisien. Perwatakan, menjadi kesedaran sivik. Ini sebagai gaya hidup amalan spontan dalam kalangan komuniti. Seperti automatik mengutik habuk, menyusun semula Al-Quran secara selepas dibaca dan menutup baik dengan rapat. Pada fasa perancangan, tindakan bermula melalui tinjauan kebersihan fizikal secara menyeluruh di ruang solat dan kawasan luaran Surau An-Nur. Saya kemudian berjumpa pengurusi jawatan kuasa surau secara beradab untuk memohon kebenaran. Selepas dipersetujui, kelengkapan seperti mesin vacuum, sabun dan berus dikumpulkan di dalam kereta sehari sebelum aktiviti. Pada fasa pelaksanaan, tepat jam 8 pagi pada hari Sabtu, saya memberikan taklimat ringkas pengagihan zon. Pasukan dipecahkan kepada 2 zon. Di bahagian dalam, rakan AJK tekun mengalihkan rehat, memvacuum debu kapet secara teliti, serta menyusun dan mengelap rak kitab Al-Quran. Serentak dengan itu, saya berada di kawasan luar menyembur sabun dan menyental lantai wuduk berlumut menggunakan berus.
Semua objektif fizikal diselesaikan pada jam 11.30 pagi. Pada fasa susulan, bagi menilai keberkesanan usaha kami, saya menyebarkan kod QR kaji selidik form ke dalam grup WhatsApp jemaah. Kami turut mencadangkan inisiatif satu jemaah satu tindakan bagi memastikan kelestarian kebersihan surau ini berterusan. Hari ditutup dengan sesi perkongsian refleksi kepuasan sendiri dalam pasukan. Nilai-nilai teras tidak hanya tertulis di atas kertas, sebaliknya dipraktikkan sepenuhnya dalam gerak kerja kami. Yang pertama, tanggungjawab. Nilai ini ditunjukkan secara ketara semasa fasa pelaksanaan, di mana pasukan tidak mengambil jalan mudah. Kami teliti menyedut setiap inci debu tanpa mengeluh, penuh cermat dan beradab, menyentuh naskah Al-Quran serta gigih memberus lantai wuduk sehingga hilang sepenuhnya sebarang kesan licin agar jemaah selamat. Kedua, kerjasama menguruskan operasi hibrid dalam dan luar masjid serentak, membuktikan koordinasi kami yang padu. Rakan kumpulan saling bergilir memindahkan barangan berat dan saling menghulurkan bantuan sila apabila ada ahli yang keletihan, membentuk ukhuwah yang kukuh. Yang ketiga, kesedaran sivik. Nilai ini membentuk empati yang tinggi dan memandu tindakan kami. Setiap sentalan berus dan tolakan vacuum didorong oleh kerisauan terhadap ancaman asma kepada warga umat dan berisiko ibu mengandung tergelincir di tempat wuduk. Ia memupuk resam peribadi pasukan untuk sentiasa memelihara harta awam tanpa disuruh. Dapatan kajian selidik dan impak masyarakat. Bagi membuktikan impak projek, orang soal selidik digital ataupun Google Form telah diisi oleh 10 orang responden yang terdiri daripada ahli karya. Sebanyak 97.5% sangat bersetuju bahawa kapet kini bebas dan melegakan pernafasan jemaah. 100% majoriti penuh bersetuju bahawa Al-Quran yang tersusun memudahkan mereka mengaji dengan tenang. 100% responden berasa jauh lebih selamat untuk mengambil wuduk memandangkan lantai kini dijamin tidak licin. Rumusan sokongan SDG 2030. Hasil tindakan kami bukan sekadar menghilangkan kotoran, malah ia telah meniupkan kembali roh gotong royong dan memecahkan tembok mentaliti yang hanya bergantung kepada jawatan kuasa masjid. Paling utama, melalui pendidikan berasaskan nilai ini, projek kami mendukung secara langsung agenda Sustainable Development Goal SDG 2030 oleh PBB, mengatasi masalah alahan habuk, menyokong kesejahteraan SDG 3, kesihatan, membudayakan sudut bacaan Al-Quran, mendukung SDG 4, pendidikan, dan SDG 11, komuniti mampan, serta membersihkan saluran rantai, mematuhi saranan SDG 6, air bersih dan sanitasi. Ini membuktikan kesejahteraan terbina apabila komuniti sudi menabur bakti.